Syahrir ni dia reptilia pada waktu itu sebab dia di darat, maksudnya di Pejabat Perdana Menteri sebagai pengarah ekonomi. Di laut pun dia ada di dasar laut sebagai apa? Sebagai ketua penerangan. Jadi maybe Syahrir boleh explain kepada pendengar dan penonton dinamika reptilia pada waktu itu. Okay. Satu cara lain untuk menceritakan dia bukan reptilia, tetapi dia bukti bahawa ada kelompok yang nak menidakkan wujudnya dua kluster. Jadi kita nak jadi jambatan, tapi jambatan itu dah runtuh dan dibakar dan sebagainya dah. Tak ada dah jambatan tu lah. Dia jambatan gantung. Dia terbuai-buai. Tapi mungkin ini peluang untuk menceritakan sedikit banyak kepada penonton dan pendengar. So macam kita dah bagi sedikit latar belakang tadi, bermula daripada zaman Tan Sri Muhyiddin pun, dan apatah lagi setelah Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, ketegangan antara kepimpinan utama UMNO dan juga seluruh yang lain yang mungkin berjawatan dalam Putrajaya sudah menjadi